Apakah hukum orang yang tak faham bacaan dalam solat? Solatnya sah, tapi tak dapat pahala yang banyak. Sebab tu dah Allah suruh kita baca, suruh kita faham. Bila kata wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard, biarlah dalam hati kita terjemah, aku hadapkan wajahku kepada Allah. Sekarang dalam semayang, Allah yang menjadikan langit dan bumi. Bila kita rakaat, Allah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, aku tundukkan muka aku menyucikan Allah yang maha agung dengan kepujiannya. Kita duduk Rabbil Fili, ya Allah ya Tuhanku, berilah keampunanmu bagiku. Warhamni, kasihlah kepada aku. Wajburni, mana-mana yang kurang biarlah sempurnakan diri aku. Baru comel semayang. Tidak kau macam buruk. Buruk mana kubah, mayang sah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tanya dia pun dah jawab. Cina mari pun Assalamualaikum juga. Kenapa? Kerana dia burung warna kubah tadi.